Bagai nak gugur jantung apabila dengar bas yang dinaiki anak bersama rakannya terlibat dalam kemalangan. Wan Muhammad Wan Yusof berkata mereka terkejut selepas menerima panggilan telefon daripada rakan anaknya yang memaklumkan kejadian yang menimpa Wan Nur Suhaila, 22 tahun, sekitar jam 3 pagi Isnin. Bapa yang berusia 60 tahun itu berkata, ketika itu mereka masih tidak mengetahui keadaan sebenar sehinggalah abang mangsa tiba di hospital Gerik dan memaklumkan Wan Nur Suhaila sudah tiada. Sebab berdebarlah bunyi anak tak ada ni. Oh. Allah. Ya dah. Habis tu ada siapa sangka cakap-cakap anak dia, adik dia dah meninggal. Semua family ni menangis semualah. Oh. Itu saya. Dia lepas cakap ibu dia pun apa? Dah lah anak diri kan puan. Oh. Allah Rabbi. Sebablah. Tapi Pak Cik dia ada lah pergi dia ni. Oh. Kita hari nanti akan pergi bersama juga. Wan Muhammad tidak menyangka anak ke-6 daripada 9 beradik itu akan pergi secepat ini. Apatah lagi mereka sekeluarga baru sahaja meraihkan Hari Raya Aidiladha dan itulah menjadi momen terakhir mereka bersama. Katanya jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Amir di Besut.